nantikan projek kami yang seterusnya. Projek satu view. Projek tu, projek Cameron. Projek mana Cameron lah. Jalan-jalan kamera. Kau akan buat vlog tengok channel YouTube Aus channel juga. Aus YouTube boleh subscribe guys. Si budak Aus. Si budak Aus. Mencabar isap-isap. Rival. Agak macam cerita ya. Beres. Okay. Alright. Jumpa anda 3 hari lagi. Hello geng, sekarang kita orang ada dekat Latak Iskandar. Kejap lagi baru akan bergerak ke Tanah Rata. Sebab pukul 3 baru check in dekat apartment. So kita meluangkan masa dulu untuk lepak-lepak kat Latak Iskandar. Report. Ya. Report sekarang dah buat report. Betul ke tak? Jalan tak ni. Latak Iskandar guys. Ya, Latak Amat tenang Iskandar. di sini. Tenang eh? Tapi sayang lah. Alhamdulillah tak hujan. So kita boleh menikmati. Even cuaca macam mendung tapi alhamdulillah. Boleh zoom tak? Boleh zoom? Boleh? Boleh zoom? Ni aku tak record ni. Record, aku record. Tapi kenapa dia tak boleh zoom eh? Lemak. Semua kita kat mana Semua? Kita dekat Taman Eco Rimba, Latak Iskandar. Boleh mandi lah guys. Boleh mandi. Asal tak boleh mandi ya? Kerja nak. Air jernih. Ni jauh datang daripada Kelantan ni. Macam mana? Kita macam mana ni? Ni, pelanggar. Oh, lepas anda. Ni memang betul-betul macam ada TV ya. Bloopers. View dia tak cantik pun. First attempt kita kat mana sekarang? Dekat kaunter nak beli tiket. Kat mana guys? Beli tiket apa? Pagi. Kita nenek bagi. Ni bagi ni. Pusing-pusing ni lah. Pusing-pusing ni. Ladang teh. Ya. Kita sudah nanti. Kita beli tiket dulu. Harga berapa? Beli tiket berapa? Pakai ni lah, nasband. ATV pun ada, ATV. ATV lah. ATV naik sendiri je? Ada. Nampak ATV sini. RM7 tu bang. ATV. RM7. Kita ATV. Table kosong. Okay guys, kita pusing-pusing, kita nak pusing mana? Valley ya? Cameron Ladang. Valley T. Ya, Cameron Valley. Cameron Valley T. Kita naik bagi. First time Aus pergi? First time? Santai dulu sebelum Kalau naik bagi first time lah. First time lah. Kalau pergi tu aku pernah. Aku pergi yang dekat sana tu dekat apa? Dekat Berincang. Kan ada satu lagi yang bobo. Yang ni first time lah. Oh, yang boh tu dah biasa lah. Nah, kan? So ni Yang tu ramai lah di situ. Faham. Nampak menarik. cukup lah bateri. Cukup. Dia insyaAllah cukup. Dia semua lagi cabut tadi. Bateri spare pelak dia tercabut. kat dalam kita? Ada, tapi aku tak bawa. Bawa, tapi dekat dalam kereta. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku
lagi guys. Jauh ni. Jauh yang menikmati suasana tik. Bukan Lipton ni bro. Ni guys, nanti je. Nak berklan ni, iklan. Iklan ni. Dah sambung. Ini bagus. Okay guys, kita dah gerak semula. Guys, ada sungai. Sungai. Sungai mini. Okay geng, kita dah sampai. Tadi aku tak bawa spek mata kan? Tadi aku tak bawa spek mata. Bawa spek mata Oakley aku. Ribbon tak bawa kan? Tak bawa. Okay geng, kita dah sampai dekat. Masa ni. Kita dah sampai dekat Cameron Valley Tea. Ladang tu. Tunjuk sikit dulu kamera kita. Sekejap. Apa nampak ke tak? Ya. Drone dilarang. Ni dilarang ni. Drone tak boleh. Ini permainan apa kanak-kanak? nanti buat chemical sini ni. Bili-bili dia. Dia time ni je okey datang nampak kat jam tu tadi. Ramai. Ni kan datang cuti, datang cuti nak pergi. Apa? Jangan kira tak ada anak. Putih ni. Ali syurga. Kalau kau nak tengok bulan ni pakai selah jin. Sini lah best orang gambar jangan hukum. Ya, sini saja. Tangkap. Satu kampung bunyi dia. Rombongan. Panjat tak lawa pula. Kau pernah panjat kan? Kena dia jauh dia. Dari jauh orang nampak. Hai Guys, dah pengah dah guys. Pagi. Baru sampai tu murah ni. Kena sebab sekejap lagi kita nak kena makan. Itulah, Kita nak kena makan, kita nak kena daki bagi lapar tu kan. Kalori. Dah lama tak exercise ni. Perut pun tak apa nak cantik ni. Oh my god. Ya dia dah bengah. Oh ini kau. 75 years later. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang beraksi. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang
Kalau zoom dia masuk screen time dah. Screen time. Okay guys, tamatlah sudah. Malah sudah punya Kita punya apa? tour di Cameron Valley. Di Cameron Valley. Ada lagi. Sabar. Ada lagi. Rate untuk Cameron Valley berapa? Rate dia punya rate ada punya 80. 7 10 sebab penat Okey. Pasal dia ada kabel bekal. Elok ada kabel bekal lagi best tu. Dia kalau bawa yang macam nenek-nenek semua tak mesra kan? Tak mesti lah. Orang tua tak boleh lah. Tak family friendly sikit. Tak family friendly. Tapi still lawa. Tempat yang lawa. Beli dah 20 Dan saya berpuas hati lah. Dek bagi ni, dek apa ni yang punya apa? Bagi. Bagi RM20 kan? Boleh Babalai. claim RM1. IT dekat Cameron Valley nanti. tahu lah scam ke tak, tapi kita cuba. Okey, cuba. Okey guys. Nak pergi minum dulu. Bye. Okey, next. Haus. Okey, goodbye. Meanwhile. Oh, apa kita nak buat kat sini? Kita nak makan dulu. Makan. So, kat sini kita nak buat apa? Turun lapar. Boleh ada jam. Sebab tadi kita makan breakfast jam. Kita ada Malam ni kita makan apa? So, kat sini kita mencari makan apa yang menarik kat sini. Let's go. Ini korang ni. Atas tu gula ni, gula perang. Gula ni air. Macam kering tu. Kering dia. Cheese tak dia. Tahu. Betul. Sampai dah. Sampai. Manis rasa dia. Manis kan? Kau tu, dia punya ubi tu, kau kena godek ubi dia. Ubi dia kat tepi air tu. Manis rasa dia. Sedap kan? Tadi kau makan banyak potong kaki. Lagi. Manis kan? Ini sebab semua makan ni gula ni. Tengok. Ini makan cara yang betul. Tengok. Ni dia punya ubi.
ambil sikit kering tu. Macam ni nampak. See that? Start. Dia memang potong kaki. You gotta be kidding me. I mean, how do you watch that? I mean, yeah, steak. Kayaknya apa nasi kan? Bihun. Ini betul. Try ni. So ini lah makanan kita orang. Kita tak tahu ni. Mesti. Ini unik lah. Try. Confirm. Meledak. Dia sejuk lagi. Tak rasa sejuk. Rasa dia macam makan dessert tu. Ya Pada hari ubi kan, tapi macam makan ikan hijau. Rasa macam makan dia makan kek. Macam apa? Dalam ni kering tu manis. Tapi untuk yang kecil manis tak payah. Ni sebab ni kita cita ya. Ya, cita. Kita kasih sedap. Ngam macam soy. Dah beru. Masalah makan. Turkish coffee. Tadi macam mana dah boleh pergi bang? Pergi ke langit ke? Dah pergi ke langit ke pergi ke kubur? Oh, sebut kat atas. Susah. Rasa Oh, sebut. terbuk kat atas. Oh, tadi ni dia tu. Piau. Yau. Dia rasa apa? Dia rasa Turkish coffee. Aku tahu lah. Maknanya herba dia ada halis semua tu lah. Ada. Itu masalah. Turkish biasa je. Oh, herba coffee tu biasa. masalah. Masalah tadi herba apa? Cinnamon, kayu manis. Faham. So dia macam rasa macam mana? Kopi lah. Kopi biasa je. Kopi biasa lah. Tapi tak tahu rasa Turki ke tak. Faham. Tapi kopi lah. Kita layan je. Layan. Yau. Piau. Nampak dia punya ni? Padok. Nampak. Mantap. Oh. Dekat sentrum. Ya. Cadek. Tak ni tu anda tu. Kena copyright ni. Ni Ani nak try. Ada try. Berani. Letak mengatur. Sikit je. Okay, kita wajib try rasa sikit je. Masuk video kan? Nak rasa apa kau rasa? Dia rasa dia memang kau. Memang kau? Kau. Dia tak rasa manis tu tak rasa tapi dia memang betul-betul pure rasa kopi. Oh. Pure rasa kopi. Original lah. Original lah. Original, Macam kita punya kopi biasanya manis ada manis kan. Tapi yang ni dia tak macam rasa gula kan, dia rasa kopi. Oh. Mana yang pasti? Dia okey lah. Dari Yang sepuk. rasa peminat kopi boleh lah rasa. Minat lah, okey lah. Okey lah. Okay. Okay, sini aku nak rasa pula. Bukan. Jatuh. Tapi kalau nampak colour dia ni kan, macam kopi O tu. Tapi dia ada Kopi O kan. Dia macam ada herba-herba. Let's go try.
Cucuk langit. Rasa dia memang Keng. Barang keng. Barang keng. aku tak tahu macam mana nak cakap dia punya flavor ni. Dia rasa kopi bawah, tapi dia ada something Yang buat rasa dia kick. buat dia rasa kick ke? Mungkin serbuk dia kot. Serbuk dia ada Oh, rasa serbuk, dia ada kick. serbuk dia dulu. Dan serbuk dia kan Dia memang rasa kopi Nikmat tapi dia, kopi dia lain lah. Dia memang Dia rasa lain. terukis. Dia tak sama macam kopi yang kita minum biasa-biasa. tengok design cup dia. Design Indian punya design. Kalau nak tahu kalau order yang Turkish kopi dia akan bagi cup yang Turkish lah. Kalau order yang masala punya masala dengan minum. Betul. Dia ikut cup Kalau ni kedai dia kat sini. So, Sebab tu harga dia RM6. betul. Satu kan RM1 kan? Satu kan RM1. Cup dia mahal. Cup dia mahal lah. Okay, so Design menarik. kita dah try kopi Turkish. So kita cuba cari makanan eksotik yang lain. Roti. Adakah panipuri? Adakah panipuri? Panipuri? Ada panipuri? Adakah? Tak apa, nanti kita try tengok lagi. Kita try Jalan-jalan luar. Jalan-jalan luar petang-petang dah. Musik satu round. Say, lihat tak?